satu lagi anda tak boleh jual. Banyak Ini susah mau cari. Dalam dunia cuma satu saja ada Satu ini. saja. Ini batu. Bikin cincin bagus. Anta bagus. Anta betul lah. Mau beli? Kasihlah. Tapi kasih tengok dulu Kasih tengok. Kalau bagus. Ini nama dia. Everybody shake it, baby. Lama tak nampak. Anak adalah. Sekarang tinggal mana? Anak tinggal di Riyadh. 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 Wah, kota besar. Ya. Betul. Riyadh di mana tinggal? Di Sentul Bazar lah. Sentul Bazar. Bunyi macam Sentul Pasar? Tidak, bukan lah. Tempat orang berniaga lah. Berniaga barang lah. Oh, Sentul Bazar. Bazar. Oh, bagus. Anak orang kaya lah. Ya. Bagus. Anak orang kaya. Ante orang mana? Anak tinggal di Jeddah. Ya, bersembul lah air ante. Sorry. Jeddah di mana itu? Di Gombak. Kampung Kerdas. Kampung Kerdas. Oh, pedas. Ya, kertas. Anak tahu. Oh, dia orang kaya sekarang ya. Tengok baju anak pun tahu. Ente meniaga apa? Anak meniaga lah minyak lah. Minyak apa? Minyak lah dulu. Anak meniaga minyak lah. Mula-mula anak minyak kelapa lah. Minyak kelapa. Minyak kelapa? Kelapa. Tekan kelapa tak ada. Sudah tutup lah meniaga minyak. Anak meniaga minyak gas. Minyak gas. Ya, bukan minyak gas. Minyak apa tu? Minyak gas. Gas. Ni. Oh. Ini, itu macam nyamuk. Minyak gas lah. Tapi sudah tutup dia tidak meniaga. Tidak boleh lah. Sekarang meniaga minyak apa? Sekarang anak meniaga itulah bagus. Anak jadi kaya lah sekarang. Meniaga minyak apa? Anak meniaga minyak dagu lah. Minyak dagu. Apa itu minyak dagu? Minyak dagu lah. Toleh lah. Oh. Ente pandai ya. Colik sama perempuan ikut. Iya, betul lah. Oh, yang muda punya colik? Colik. Kalau kita colik yang tua punya? Yang tua itu minyak tahulah. Belum sempat colik botol meletup lah. Oh, dia pandai. Pandai lah. Itu macam. Tak sempat colik meletup. Bagus. Anta meniaga? Oh, Ana meniaga juga. Orang kaya juga. Oh, orang kaya juga. Bagus lah. Ana meniaga batu. Batu? Ya. Ana tahu anta meniaga batu. Batu nintan. Bukanlah. Bukan. Itu mau tunggu orang mati baru boleh jual. Betul. Kalau macam tu itu batu jalan lah. Bikin jalan. Bukan. Bukan juga. Ini lagi mahal. Lagi kaya anak. Anta kasih tahu sama anak. Nanti anak kasih tunjuk ya. Ini Baguslah, batu. Batu permata. Permata. Ini ada. Bagus lah. Bagus lah. Ini batu delima. Batu? Delima. Batu delima. Oh, delima. Tapi Tengok. kawan saya pun ada kawan anak saya. Kawan anak pun ada lah, tapi dia batu denam lah. Batu apa? Batu denam. Ini delima. Oh, lagi besar lah dia. Bagus, cantik lah. Itu, mari sini. Nanti hilang. Ini batu zamrud. Zamrud. Banyak susah lah. Susah mau cari ni. Andre sebut dah zamrud. Tengok dekat-dekat. Cantik lah. Mahal lagi. Mahal ini, jangan main-main. Tengok. Ada dua saja lah ni. Ada satu lagi. Satu lagi. Oh, ini anda tak ada jual. Yang satu lagi. Ini kalau mau beli boleh, tapi yang satu lagi anda tak boleh jual. Ini susah mau cari. Dalam dunia cuma satu saja ada ini. Ini batu. Bikin cincin bagus. Anta bagus. Anta betul lah. Mau beli? Kasihlah. Tapi kasih tengok dulu. Kasih tengok. Kalau bagus. Ini nama dia. Anda belilah. Batu gop. Batu gop. Cantik lah batu gop ni. Mahal. Cantik lah batu gop ni. Setan ni sudah kenakan aku lah ni. Hantu kayu ni setan ni. Ini bukan batu golf lah setan. Ini bola golf lah. Jangan tipu lah. Anak pemain golf. Oh, tahu? Ya, tipu lah. Tengok Pak Syed tak tahu? Tahu lah. Sorry lah. Okey, beginilah. Satu lagi anak minta tolong. Ada seorang lah anak punya sahabat. Minta tolong. Tulun. Tulun. Pendek lidah apa je? Tulung. Anak punya sahabat. Ya, betul. Dia susah betul mau cari jodoh. Lepas satu, tak jadilah semua. Oh, anak tahulah itu sebab. Itu budak majalah. Oh, nasib tak baik lah dia. Nasib tak baik lah. Tak apa. Jadi minta tolonglah sama Syekh. Boleh kah? Panggil lah. Mana dia tadi? Mahmud. Mari. Ini dia. Tengok jalan sopan santun lah dia. Tengok.
minit saja jalan. Mari. Dekat dengan Syekh. Mari. Permisi, Pak. Mana ada Arab cakap macam tu? Permisi, Pak Syekh. Cakap sama Pak Syekh. Masalah. Apa hajat kau cakap? Hajat. Cakap lah. Pak Syekh. Ya, cakap. Hajat masalah ante, masalah atas. Faham, cakap betul-betul. Ante pi masalah ate. Ya Raibul. Apa Syekh? Ana tidak paham lah apa dia cakap. Raib. Jangan lain. Gini, ini ante cakap cara yang senang lah. Ante punya bahasa cara yang mudah. Cakap. Ante. Kadar pati udah தெரியுமா? உனக்கு தெரியுமாப்பா காதல பத்தி? என்ன கேளு. நான் காதல வளர்ந்தவப்பா. என்ன கேளுப்பா. யாரு கேட்டா காதல் பத்தி? கேட்டியா யாரு கேட்டா? அத பத்து விட்டானே. அத பத்து. எனக்கு தெரியாம அவன் காதல் பண்ணாங்க. யாரு உண்மை? நான் உண்மையா அவன் உண்மையா? நான் காதல் பண்ண உனக்கு வார்த்தையா? அதான் கேட்பாங்க. What do you think? Anak pensalah macam anak tak faham. Anak pensalah. Boleh faham. Anak faham lah. Ini budak memang sudah gatal lah ni anak. Bawa dia duduklah. Mari duduk. Anak tak boleh tahan lama lah. Mari. Duduklah. Mari. Everybody shake it, baby.